hari ini saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak pengurusan tertinggi PTPK, sebab hari ini kita dapat tahu bahawa esok akan mula proses pendigitalan, bahawa permohonan semua boleh dibuat secara atas talian. Sebelum ni, bila kita membuat sesuatu permohonan bagi pembiayaan PTPK, dia mengambil masa 14 hari. Tapi hari ini sebab dia sudah it's digitalized, it will only take 5 days. Hanya akan ambil masa 5 hari. Jadi tahniah dan syabaslah saya ucapkan kepada YB Pengurusi dan KE juga atas pencapaian ni. Memang mudah, cepat dan telus. Sekarang semua tanda tangan pun boleh dibuat secara atas talian. Juga kita bukan saja ada website, tetapi ada app dia, di mana anda boleh buat permohonan tersebut. Ini adalah antara penambahbaikan. Of course, sekarang kita nak datang balik kepada isu yang bukan dia manis, tapi dia masam sikit. Tapi kita kena cakap pasal isu-isu yang sedap dan tak sedap juga. Isu pengukuhan penguatkuasaan. Kita ada Akta 640. Jadi akta ni kita buat penambahbaikan. Kita buat penambahbaikan sebab ada antara peminjam yang dia memang ada kemampuan nak bayar balik, tapi dia tak nak bayar balik. Jadi saya merayulah bayar balik. Sebab bila you tak bayar balik ni, bukan isu yang you dapat keuntungan tu, you merugikan masa depan pelatih yang akan datang. Sebab pembiayaan kita tak cukup untuk berikan kepada mereka. Jadi kita harap kita ada buat penambahbaikan, buat mereka akan pergi, wakil-wakil PTPK ataupun ejen mereka akan pergi door to door pun dan minta untuk pembayaran balik. Mereka akan gunakan apa cara juga, secara bagus, secara baik, secara atas talian. Mereka akan buat pemanggilan telefon untuk meminta supaya dana tersebut dibayar balik. Tapi seperti yang saya cakap, kita telah mengadakan perbincangan dan of course kita sedang teliti. Tetapi yang enggan membayar, yang ingkar membayar, ayat dia kalau kita cakap culas bayar, culas bayar, dia sengaja tak nak bayar tu. Jadi kita akan mengambil tindakan menyekatkan perjalanan mereka ke luar negara. And of course kita masih lagi di dalam perbincangan the next steps that we will take, or the following steps that we will take after that. But we have to do this because why? We have to look at those who are coming, the next generation, those who are coming next year, the following year. So kita kena fikir pasal masa depan mereka juga.